Sempena Hari Wanita, mungkin you all ada terima bunga ros. Bagi mana lelaki yang tengok video ni belum beli bunga ros untuk isteri, pergi beli sekarang. So, saya nak tunjukkan cara saya simpan bunga ros supaya tahan lagi lama. Kebetulan masa kita orang pergi supermarket tadi, ada banyak bunga ros dijual sempena Hari Wanita. Husband saya bukanlah romantik, tapi bila dah nampak depan mata, mesti dia akan belikan. Ada 15 kuntum dan harganya RM33. Kat bungkusan tu dah ada gula untuk dilarutkan dalam air. Firstly, saya buang daun-daun yang ada dan tinggalkan sedikit sahaja untuk estetik. Kalau daun ditinggalkan banyak dalam tangkai, dia akan serap banyak air dan buatkan bunga layu. Tangkainya saya potong sedikit, 45 darjah, setinggi yang saya nak lah. And then saya pusingkan dia macam tu untuk buatkan kelopak dia lagi mekar dan cantik. Hati-hati tangan jangan sampai luka kena duri. Ada pula kepala orang masuk dalam kamera saya. Sorry lah korang. Dah cantik mekar macam tu, masukkan dalam bekas. Saya tak ada bekas cantik. So, saya guna je apa ada kat rumah. Guna jug pun boleh. Selepas beberapa jam, macam inilah kejadiannya. Boleh tahan lebih kurang 2 minggu. Untuk semua wanita, selamat Hari Wanita Sedunia!